Sejak orang panggil ibu nyondol. Nyondol yang lama ke yang baru? Yang ketiga. Mesti ni dah salah. Yang pertama, orang boleh maafkan lagi. Kedua, orang boleh tutup mata lagi. But yang ketiga, sorry not sorry. Orang dah start menyampah. Macam lah dia tu baik sangat. Suka hati I lah, hidup I. Biarlah I nak buat apa pun. What? 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 Dia juga si tukang masak ni. Tak payah pakai makeup tebal-tebal pun lawa. Patutlah si Kamil tu sangkut. You sengaja nak sakit hati I kan? Lah, yang you sakit hati kenapa? Sakitlah hati I. Dia pilih tukang masak tu daripada I. Dulu I jumpa gambar betina tu dalam laci je tau. Sekarang ni, hari ni, I nampak depan mata I. So, dia bukan tunang you lagi kan? Kenapa? Cemburu lagi ke? Cemburulah. Dan I takkan biar benda ni jadi. Lepas tu, you nak buat apa lagi, Suhana? Oh, penyondol! Ya Allah! Suka!